Sedia maklum, rakyat Malaysia telah umum mengetahui bahawa 23 rakyat Malaysia telah ditahan oleh rejim Israel ketika misi Global Sumut Flotilla masih lagi dalam proses undang-undang negara itu di Pelabuhan Ashdod. Bagaimanapun, peguam daripada Malaysia yang mewakili 23 rakyat Malaysia itu telah mendedahkan sesuatu buat pengetahuan seluruh rakyat Malaysia. Fahmi bersama 4 lagi peguam memaklumkan mereka sedang berhubung rapat dengan peguam dari The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel adalah untuk menguruskan isu perundangan di sana dan bekerjasama dengan pihak kedutaan Malaysia di Jordan bagi memastikan urusan membantu delegasi berjalan lancar. Sekiranya mereka ditahan di bawah immigration seperti unlawful entry, kebiasaannya akan disiasat selama 2 hingga 3 hari dan kemudian akan dilepaskan. Namun, jika siasatan atas isu terbabit dengan aktiviti keganasan boleh disiasat hingga 60 hari. Fahmi yang kini berada di Jordan itu berkata prosiding bergantung kepada pihak berkuasa Israel sama ada mendakwa di bawah undang-undang immigration atau menyiasat di bawah undang-undang keganasan. Dia turut menegaskan bahawa hak tahanan adalah universal dan dijamin oleh undang-undang antarabangsa. Antaranya sebab penahanan, hak untuk diadili, hak berdiam diri, hak mendapatkan perbicaraan yang adil dan hak mendapatkan peguam. Tambahnya, kerajaan Malaysia juga mempunyai ruang untuk campur tangan dan membuat desakan meskipun tiada hubungan diplomatik dengan Israel. Kita boleh menggunakan saluran melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ASEAN serta meminta bantuan daripada negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel untuk memastikan rakyat kita selamat keluar tanpa dikenakan sebarang tindakan keras.